Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengaruh perubahan semasa dalam pendidikan kepada mobiliti sosial pelajar. Nama diberi Adham Danish bin Daniel. Saya dari unit PIM 2 dan pensyarah saya iaitu Encik Salim bin Muhammad Amin dalam kursus Sosiologi dalam Pendidikan. Apa itu mobiliti sosial? Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang perubahan kedudukan status sosioekonomi dalam kalangan masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Nur Aini Haji Idris pada 2004. Pada tahun 2004, dalam masyarakat, kedudukan sosioekonomi seseorang tidak statik. Ia boleh mengalami perubahan ke atas, ke bawah atau mendata, bergantung kepada pelbagai faktor seperti pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan tahap pendidikan. Bagi perubahan ke atas, berlaku apabila seseorang atau sesebuah keluarga mengalami peningkatan taraf hidup, contohnya melalui kenaikan pendapatan, kejayaan dalam perniagaan atau memperoleh kelayakan akademik yang lebih tinggi. Kesan positifnya, mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa dan akses kepada pendidikan serta kesihatan yang lebih baik. Namun, dalam sesetengah kes, perubahan ini juga boleh menyebabkan jurang sosial yang lebih ketara dalam antara golongan kaya dan miskin. Sebaliknya, perubahan ke bawah berlaku apabila seseorang mengalami kemerosotan ekonomi. Contohnya akibat kehilangan pekerjaan, kemelesetan ekonomi atau krisis kewangan. Ini boleh membawa kepada tekanan hidup, masalah kesihatan, masalah mental dan kesukaran memenuhi keperluan asas. Selain itu, ada juga individu atau keluarga yang mengalami perubahan mendata, iaitu mereka kekal dalam status ekonomi yang sama tanpa perubahan ketara. Ini mungkin berlaku kerana pendapatan yang stabil tetapi tidak meningkat atau kerana peluang mobiliti sosial yang terhad. Jadi, kita dapat lihat bahawa perubahan status sosioekonomi ini boleh memberi kesan yang berbeza kepada individu bergantung kepada arah perubahan tersebut. Baiklah, untuk memahami kesan-kesan ini dengan lebih mendalam, mari kita teruskan ke bahagian seterusnya. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial? Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial. Yang pertama iaitu pendapatan, yang kedua perkahwinan, yang ketiga tempat tinggal dan yang keempat tingkah laku. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana pendapatan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi mobiliti sosial. Pendapatan seseorang atau sesebuah keluarga merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan taraf hidup mereka. Apabila pendapatan bertambah, individu atau keluarga mempunyai lebih banyak sumber kewangan untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan kesihatan. Malah, mereka juga dapat menikmati kemudahan tambahan seperti pendidikan yang lebih baik dan akses kepada peluang ekonomi yang lebih luas. Dengan taraf hidup yang semakin baik, individu berpeluang untuk meningkatkan kemahiran, memperoleh kelayakan akademik yang lebih tinggi atau melibatkan diri dalam bidang pekerjaan yang lebih berprestij. Ini secara tidak langsung membawa kepada peningkatan mobiliti sosial, di mana seseorang dapat berpindah dari kelas ekonomi yang lebih rendah ke kelas yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seseorang yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah tetapi berjaya mendapatkan pendidikan tinggi melalui bantuan kewangan atau beasiswa akan mempunyai peluang yang lebih cerah untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Dengan pendapatan yang stabil dan meningkat, individu tersebut boleh memperbaiki kedudukan ekonomi mereka dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada generasi seterusnya. Kesimpulannya, pendapatan yang meningkat membuka lebih banyak peluang kepada individu untuk mencapai mobiliti sosial ke atas, sekaligus mengubah taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Baiklah, sekarang mari kita lihat faktor seterusnya yang turut mempengaruhi mobiliti sosial. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan
bagaimana perkahwinan boleh menjadi faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial seseorang. Dalam masyarakat, perkahwinan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga boleh memberi kesan kepada status sosioekonomi seseorang. Apabila seseorang berkahwin dengan individu yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi, mereka berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan dalam masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang berasal dari keluarga berpendapatan sederhana tetapi berkahwin dengan individu dari golongan berpendapatan tinggi mungkin akan mendapat akses yang lebih banyak sumber kewangan, rangkaian sosial yang lebih luas dan peluang ekonomi yang lebih baik. Hal ini boleh membawa kepada peningkatan mobiliti sosial ke atas kerana mereka kini berada dalam lingkungan yang lebih stabil dan berpengaruh. Selain itu, perkahwinan dengan individu yang berpendidikan tinggi atau mempunyai jawatan yang lebih baik juga memberikan kelebihan dari segi perkembangan diri dan peluang pekerjaan. Seseorang mungkin mendapat dorongan untuk meningkatkan tahap pendidikan atau kemahiran mereka sekaligus meningkatkan status sosial mereka dalam jangka panjang. Namun, penting juga untuk diingat bahawa perkahwinan bukan satu-satunya faktor yang menentukan mobiliti sosial. Ia bergantung kepada bagaimana individu memanfaatkan peluang yang ada untuk terus berkembang dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Baiklah, selepas ini kita akan lihat faktor seterusnya yang turut mempengaruhi mobiliti sosial. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana tempat tinggal boleh mempengaruhi mobiliti sosial seseorang. Dalam masyarakat, tempat tinggal bukan sekadar tempat untuk berlindung, tetapi juga melambangkan taraf sosioekonomi seseorang. Berpindah dari rumah yang kecil ke rumah yang besar atau ke kawasan lebih maju boleh meningkatkan status sosial seseorang atau keluarga. Apabila seseorang berpindah ke kawasan yang lebih baik, mereka bukan sahaja menikmati kemudahan perumahan yang lebih selesa, tetapi juga mendapat akses kepada persekitaran yang lebih berkualiti, seperti sistem pendidikan yang lebih baik, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan kemudahan kesihatan yang lebih lengkap. Ini memberikan kesan positif terhadap taraf hidup dan membuka ruang untuk peningkatan mobiliti sosial. Sebagai contoh, sebuah rumah yang dahulu tinggal di kawasan setinggal tetapi berjaya berpindah ke perumahan yang lebih baik mungkin akan mendapat lebih banyak peluang untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Anak-anak mereka mungkin dapat bersekolah di institusi yang lebih baik. Ibu bapa pula mungkin mempunyai lebih banyak peluang pekerjaan dan ini semua menyumbang kepada peningkatan status sosial mereka. Selain itu, berpindah ke kawasan yang lebih baik juga boleh memberi peluang untuk bergaul dengan masyarakat yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi. Ini membuka peluang untuk membina rangkaian sosial yang lebih luas yang boleh membantu dalam perkembangan kerjaya dan kehidupan secara keseluruhannya. Kesimpulannya, perubahan tempat tinggal boleh menjadi satu langkah penting dalam meningkatkan mobiliti sosial seseorang. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana tingkah laku boleh menjadi faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Cara seseorang membawa diri memainkan peranan penting dalam menentukan bagaimana mereka diterima oleh orang sekeliling. Mengubah tingkah laku ke arah yang lebih positif, menjadi lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan sopan dalam pergaulan, boleh membuka peluang kepada peningkatan status sosial. Sebagai contoh, seseorang yang sebelum ini kurang menjaga adab dan etika, tetapi kemudiannya mula menunjukkan sikap profesional, berfikiran matang serta lebih mesra dalam berkomunikasi akan lebih dihormati oleh masyarakat. Ini secara tidak langsung boleh memberi kesan kepada peluang pekerjaan, hubungan sosial dan pengiktirafan dalam komuniti. Selain tingkah laku, penampilan diri juga memainkan peranan penting. Individu yang berpakaian kemas, menjaga kebersihan diri dan tampil lebih berkeyakinan cenderung untuk lebih dihormati dan disegani. Dalam dunia pekerjaan, misalnya
Penampilan yang profesional boleh membantu seseorang mendapatkan peluang kenaikan pangkat atau jawatan yang lebih baik. Kesannya, perubahan positif dalam tingkah laku dan penampilan boleh meningkatkan hubungan sosial seseorang, memberikan mereka lebih banyak peluang untuk berkembang sekaligus membawa kepada mobiliti sosial ke atas. Jadi, ini merupakan faktor yang terakhir, iaitu faktor yang meningkatkan mobiliti sosial. Baiklah, selepas kita meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial seperti pendapatan, perkahwinan, tempat tinggal, tingkah laku dan sebagainya, kita dapat lihat bahawa perubahan dalam kehidupan seseorang sebenarnya banyak bergantung kepada usaha dan peluang yang dimiliki. Namun begitu, di antara semua faktor yang ada, pendidikan merupakan faktor yang paling utama dan berpengaruh dalam mengubah kedudukan sosial seseorang. Hal ini kerana pendidikan bukan sekadar proses menimba ilmu, tetapi juga merupakan alat untuk membentuk pemikiran, membina sahsiah dan membuka ruang kepada pelbagai peluang pekerjaan serta peningkatan taraf hidup. Seperti yang kita tahu, jika kita memiliki sahsiah yang baik, banyak pekerja-pekerja dapat meluaskan peluang pekerjaan mereka dan boleh apply dalam kerja yang banyak. Tanpa pendidikan, individu mungkin sukar untuk bersaing dalam dunia yang semakin mencabar dan dipenuhi persaingan dari segi teknologi dan kemahiran. Seperti yang kita tahu, zaman ini ialah zaman teknologi. Sekiranya seseorang itu tidak berpendidikan, maka mereka akan ketinggalan dari segi pengetahuan tentang IT dan mereka akan ketinggalan juga untuk mencari rangkaian yang lebih luas di luar sana. Jadi, mari kita lihat dengan lebih jelas bagaimana pendidikan menjamin mobiliti sosial yang baik dalam kalangan masyarakat kita. Di sini, saya akan tunjukkan satu video iaitu berkenaan dengan seseorang yang daripada pendapatan rendah, keluarga yang berpendapatan rendah kepada orang yang berjaya. Okey, baiklah. Seperti yang kita lihat dalam video tadi, kisah Budi bukan sekadar cerita seorang pemuda yang biasa dari desa. Ia adalah gambaran sebenar bagaimana pendidikan mampu menjadi alat yang paling berkuasa dalam mengubah kehidupan seseorang. Walaupun berasal dari keluarga yang sederhana, Budi tidak menjadikan kekangan hidup sebagai penghalang. Sebaliknya, dia memanfaatkan pendidikan sepenuhnya, belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang pensyarah. Melalui kejayaan itu, bukan sahaja taraf hidupnya berubah, malah dia juga mampu membantu keluarga dan menyumbang kembali kepada masyarakat. Inilah yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial, iaitu perubahan kedudukan sosial seseorang melalui usaha dan peluang, khususnya melalui pendidikan. Kisah Budi membuktikan bahawa pendidikan bukan sahaja memberi ilmu, tetapi juga membuka jalan untuk keluar daripada kemiskinan,
mengubah nasib keluarga dan membina masa depan yang lebih baik. Okey, seperti yang kita tahu, pendidikan bukan sekadar kunci ilmu, tetapi tangga yang mengangkat kita daripada kesempitan kepada kejayaan. Contoh kita lihat bagaimana Budi ini daripada seorang pemuda yang berasal daripada kampung dan mendapat daripada keluarga yang berpendapatan sederhana, dia belajar bersungguh-sungguh kerana minat dalam pelajaran dan berjaya pada masa hadapan. Dia dapat mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang pensyarah. Inilah yang dikatakan sebagai bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dari desa ke dewan kuliah, dari kesederhanaan ke kecemerlangan, pendidikan mampu mengubah segalanya. Okey, baiklah. Okey, apakah perubahan semasa dalam pendidikan yang mempengaruhi mobiliti sosial para pelajar? Untuk makluman kita semua, pendidikan yang baik membawa kepada mobiliti sosial yang baik. Baiklah, seterusnya, pendidikan menjamin mobiliti sosial yang baik. Okey, baiklah. Seperti yang dinyatakan dalam slide ini, pendidikan merupakan kunci utama dalam menjamin mobiliti sosial yang baik. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Pendidikan juga membantu lebih banyak peluang dalam pelbagai bidang dan membolehkan individu bersaing dalam pasaran kerja yang semakin mencabar. Selain itu, individu yang berpendidikan lebih dihormati dalam masyarakat dan mempunyai akses kepada kehidupan yang lebih stabil. Pendidikan bukan sahaja memberi manfaat kepada individu tetapi juga kepada generasi seterusnya, di mana anak-anak dari keluarga berpendidikan tinggi cenderung mendapat masa depan yang lebih baik. Kesimpulannya, pendidikan adalah asas penting dalam memastikan seseorang dapat meningkatkan taraf hidup dan mencapai kejayaan dalam kehidupan. Baiklah, kita pergi kepada perubahan semasa dalam pendidikan. Baiklah, salah satu perubahan semasa dalam pendidikan ialah pemansuhan sistem pemeriksaan yang digantikan dengan pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD. PBD membolehkan proses penilaian murid dijalankan secara berterusan melalui pelbagai kaedah seperti tugasan, projek, pemerhatian guru serta ujian lisan dan bertulis. Ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pencapaian murid berbanding sistem pemeriksaan tradisional yang hanya menilai berdasarkan keputusan satu ujian sahaja. Selain itu, PBD juga membantu murid belajar dalam suasana yang lebih fleksibel dan kurang tekanan. Mereka dapat berkembang kemahiran seperti berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan lebih baik. Kesimpulannya, pemansuhan sistem pemeriksaan memberi peluang kepada murid untuk dinilai secara lebih adil dan holistik, sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Baiklah, menurut Azizah Zain, pada tahun 2021, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah memberi peluang kepada pelajar untuk membina keupayaan diri dalam semua aspek perkembangan melalui persekitaran yang lebih bermotivasi untuk belajar. Dengan adanya PBD, guru dapat memantau dan membimbing murid secara berterusan, membantu mereka memahami pelajaran yang lebih baik tanpa tekanan peperiksaan yang besar. Apabila murid merasa lebih seronok belajar, mereka akan lebih berminat untuk meningkatkan prestasi diri. Dalam jangka masa yang panjang, sistem ini bukan sahaja membantu meningkatkan pencapaian akademik, tetapi juga menyumbang kepada mobiliti sosial yang baik. Murid yang memperoleh pendidikan berkualiti berpeluang mendapat pekerjaan yang lebih baik sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Kesimpulannya, PBD memberi manfaat besar dalam membentuk murid yang lebih bermotivasi, berkeyakinan dan
bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Baiklah, satu lagi perubahan penting dalam sistem pendidikan ialah Dasar Pendidikan Digital yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 Mei 2023 dan dilancarkan oleh Menteri Pendidikan pada November 2023. Dasar ini bertujuan untuk melahirkan murid yang fasih digital serta berdaya saing dalam era teknologi yang semakin berkembang. Melalui dasar ini, murid akan mendapat peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan dunia digital. Kemahiran seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran, literasi digital dan keselamatan cyber akan menjadi aspek utama dalam sistem pendidikan. Ini bukan sahaja membantu murid menguasai teknologi dengan lebih baik, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang semakin bergantung kepada teknologi digital. Kesimpulannya, Dasar Pendidikan Digital membuka peluang kepada murid untuk menjadi generasi yang lebih mahir dalam teknologi sekaligus meningkatkan daya saing mereka di peringkat global. Baiklah, melalui Dasar Pendidikan Digital, murid yang fasih dalam teknologi akan mempunyai kemahiran yang luas untuk menghadapi cabaran masa depan. Antaranya ialah mencipta dan menghasilkan inovasi. Itu yang pertama. Murid dapat menggunakan teknologi untuk mencipta idea baharu, membangunkan aplikasi atau menghasilkan projek inovatif yang memberi manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, menganalisis data secara saintifik. Kemahiran ini membolehkan murid mengumpul, memahami dan membuat keputusan berdasarkan data yang diperoleh terutamanya dalam bidang STEM dan teknologi maklumat. Yang ketiga, murid fasih digital ini dapat menyelesaikan masalah dan berkomunikasi. Dengan kefasihan digital, murid boleh menggunakan teknologi untuk mencari penyelesaian kepada masalah, bekerja secara kolaboratif dalam talian serta menyampaikan idea yang lebih berkesan. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, berkomunikasi dengan beretika. Murid bukan sahaja belajar cara berkomunikasi secara digital, tetapi juga memahami kepentingan etika dalam penggunaan teknologi, seperti menghormati privasi dan mengelakkan penyebaran maklumat palsu. Kesimpulannya, murid yang fasih digital bukan sahaja celik teknologi tetapi juga mampu menggunakan secara kreatif, kritis dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Baiklah, dalam dunia yang semakin maju, kemahiran dalam teknologi maklumat iaitu IT boleh membuka peluang besar dalam kehidupan seseorang. Pakar IT berpeluang memperoleh pekerjaan yang hebat, mendapat gaji yang lumayan dan seterusnya menikmati taraf hidup yang lebih baik. Selain itu, pelajar yang mahir dalam teknologi serta memiliki kemudahan teknologi akan dianggap hebat dan disanjung tinggi dalam masyarakat. Mereka bukan sahaja mampu menggunakan teknologi dengan baik, tetapi juga berpotensi mencipta inovasi baharu yang memberi manfaat kepada dunia. Menurut Datuk Azman Haji Ruslan, ilmu teknologi perlu dikuasai oleh generasi masa kini supaya mereka boleh menjadi pewaris pimpinan negara pada masa hadapan. Malah, menurut Francis Andin pada tahun 2024, penguasaan teknologi adalah kunci persaingan global, di mana negara yang memiliki pakar teknologi akan lebih maju dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kesimpulannya, dalam dunia digital hari ini, menguasai teknologi bukan sekadar keperluan tetapi juga peluang untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan dan menaikkan status sosial seseorang. Baiklah, satu lagi perubahan penting dalam sistem pendidikan ialah Pendidikan 4.0. Pendekatan ini meletakkan tanggungjawab membina kemahiran kepada pelajar, sementara guru berperanan sebagai fasilitator dan penggalak dalam proses pembelajaran.
Pendidikan 4.0 menekankan 3 kemahiran utama. Yang pertama, penyelesaian masalah. Yang kedua, kolaboratif. Dan yang ketiga, kebolehsesuaian. Untuk penyelesaian masalah, pelajar dididik untuk berfikir secara kritis, mencari penyelesaian kreatif dan membuat keputusan berdasarkan maklumat serta analisis yang tepat. Kolaboratif pula, pembelajaran bukan lagi bersifat individu semata-mata. Pelajar digalakkan untuk bekerjasama, berkongsi idea dan menyelesaikan tugasan secara berkumpulan. Sama ada secara fizikal atau dalam talian. Kebolehsesuaian pula, dalam dunia yang sentiasa berubah, pelajar perlu fleksibel dan bersedia menyesuaikan diri dengan teknologi baharu, situasi baharu serta cabaran yang tidak dijangka. Kesimpulannya, pendidikan 4.0 bukan sahaja melahirkan pelajar yang berilmu, tetapi juga membentuk individu yang bersedia menghadapi cabaran dunia moden dengan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya. Baiklah, menurut World Economic Forum pada tahun 2023, kemunculan pendidikan 4.0 telah membuka ruang untuk menaik taraf sistem pendidikan secara menyeluruh. Matlamat utama pendekatan ini adalah untuk memastikan 2 bilion anak muda di seluruh dunia bersedia menghadapi revolusi perindustrian keempat dengan lebih berkesan. Selain itu, pendidikan 4.0 juga membantu mengurangkan ketidaksamaan dalam sistem pendidikan. Dengan memperkenalkan teknologi dalam pembelajaran, lebih ramai pelajar, termasuk dari kawasan kurang membangun, dapat mengakses ilmu dan kemahiran yang relevan dengan dunia masa kini. Pada masa yang sama, perkembangan teknologi pendidikan dapat dimanfaatkan secara bersama, memastikan semua pihak mendapat manfaat daripada inovasi yang tersedia. Ini bukan sahaja meningkatkan kualiti pembelajaran tetapi juga melahirkan pelajar yang lebih bersedia menghadapi cabaran global. Kesimpulannya, pendidikan 4.0 bukan sekadar perubahan dalam kaedah pembelajaran, tetapi satu langkah penting untuk memajukan sistem pendidikan, mengurangkan jurang akses pendidikan dan memastikan pelajar bersedia menghadapi dunia yang semakin berkembang pesat. Baiklah, secara keseluruhannya, pendidikan merupakan medium terbesar dalam mengubah stratifikasi sosial. Melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan membuka peluang ke arah kehidupan yang lebih baik. Ketiga-tiga perubahan semasa yang telah dibincangkan tadi, iaitu pentaksiran bilik darjah (PBD), dasar pendidikan digital dan pendidikan 4.0, semuanya diwujudkan dengan satu tujuan utama, iaitu membina keterampilan dan kecemerlangan pelajar ke tahap yang paling maksimum. Selain itu, dengan adanya kerjasama daripada semua pihak, sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualiti dapat direalisasikan. Ini seterusnya akan membantu menangani isu kemiskinan, mengurangkan jurang sosial antara masyarakat serta mewujudkan mobiliti sosial yang positif bagi setiap rakyat. Kesimpulannya, pendidikan bukan sekadar proses pembelajaran, tetapi juga alat penting untuk membentuk masa depan yang lebih cerah dan seimbang bagi semua lapisan masyarakat. Saya telah melampirkan beberapa rujukan yang berkenaan dengan tajuk kita pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.